masak dia tu clear kerja. Family, right. Kalau Ray 2 minggu Ray. Dia nak ikut pergi sopak bulan 12 ni Ryan. Tapi tak ingin nak tengok dahsyat-dahsyat lah tu. Nabi. Ya, dia bang Jeli tu nak ikut. Dia minat dia karan. Macam buat minat ya. Dia minat. Masa macam nak pergi tajuk lain ni. Saya kata kat Jeli kita pergi lawan sikit. Kita settle apa yang patut dia sedar dulu kan. Saya tolong dia lah settle. Macam mana kita bincang. Barulah kita tengok race. Sungguh dia nampak dia minat nak pergi tengok. Dah yang kita nak pergi Phuket tu ada event apa? Event kita. Oh tak ada apa. Kan ada apa baik-baik pada tak ada lah. Tak ada. Macam Acak dia beritahu saya kadang-kadang dia live, dia kerja apa semua kat luar ada stres. Saya kata tak apa kita boleh Bila dia bawa bini tu macam dia bawa stres habis sekali. Dia kalau nak hilang stres kena pergi seorang lah. Ampun dia gelok macam pelak ni. Betul kadang-kadang kita stres bang. Jom stres lah. Stres kena pergi seorang lah. Baik, solo lah. Solo lah okey lah. Berapa bulan? Alah Acap. Tengah-tengah bulan sikit macam tu. Macam tengah-tengah bulan bagi slow sikit. Orang tak gaji kan? Boleh habis. Nego pun slow sikit. Bila orang tak gaji, ramai yang tak lebih dia tak gaji. Boleh pergi. Tak ada masalah lah. Epa dia mah sebut Thailand pakat pi. Buk Thailand lah. Okey lah. Tengah-tengah bulan sikit. Kalau boleh je orang kadang pergi sekali seronok lah. Dia penghibur orang betul. Duduk dengan dia tak nak suka. Ni Lebih tu bawah. Bini dia garang. Bini dia garang. dia garang lagi pada tu negara dia kata. Oh.